Hari ni kita nak terjah seorang tim kita, which is dia adalah HOD kepada timnya. Kita nak tanya apa benda yang menjadi cabaran, yang susah. Ingat senang dah jadi bos ni. So tunggu apa lagi? Jom kita terjah bilik HOD. Assalamualaikum. Boleh tak cuba share sikit apa cabaran ataupun mungkin dugaan lah kot ya, bukan mudah jadi bos ni, dalam handle you punya team sebagai head of department? Cabaran dia sebenarnya, manusia ni ada kepala masing-masing, ego dia sendiri yang kita jadi buatkan kita pening kepala adalah dia tak nak dengar cakap. So mungkin ada tak orang kata tips ataupun cara macam mana you atasi, sebab somehow kerja tetap bergerak, tetap berjalan walaupun macam mana perangai sekalipun, and mungkin boleh share sikit macam mana cara handle? Kalau cara handle sebenarnya kita ugut je sebenarnya. Ugut macam mana ugut tu? Tindakan tak tertib. Bila ambil tindakan ni, kalau jadi apa-apa dia akan membahaya, menjejaskan dia punya perut nasi sendiri. So dia akan pergi panjang lah. Masih tenang walaupun ada dugaan, ada cabaran macam-macam perangai, menguji kesabaran, tapi masih relax, steady. Itu dia Cik Syahmi kita. Tapi sebelum tu Cik Syahmi nak tanya, adakah Cik Syahmi dah follow ke belum Rumah Hijau kita? Banyak benda best-best, konten best-best dekat dalam tu, supaya tidak terlepas lah. Sebab tu kita ingatkan untuk follow. Okay? Okay, baik-baik. Saya dah follow. Anda bila lagi? Ya betul, follow sekarang juga. Okay?